Hai geng, ini Bos Fahmi dan ini Redmi Pad 2 Pro yang baru je rilis tablet terbaru daripada Xiaomi. Sekejap, Redmi under Xiaomi. Betul lah. So, untuk tablet terbaru pada Redmi ni, apa je yang dia upgrade dan yang baru? Okey, yang pertama, dia punya battery capacity lah Battery capacity untuk Redmi Pad Pro sebelum ni 10,000 mAh. Tapi untuk Redmi Pad 2 Pro ni dah 12,000 mAh. Dengan charging speed yang sama 33 watt. Tapi kali ni dah ada 27 watt reverse wired charging. Bermakna tablet ni boleh jadi macam power bank alternatif. Kalau misalkan power bank korang habis dan bateri dia pun ada banyak, 12,000. So korang boleh charge phone korang menggunakan wired. Not wireless tapi wired. Okey, itu upgrade yang pertama. Lepas tu sekarang size dia 12.1 inch yang dah support 2.5K resolution dan 120Hz refresh rate. Aku rasa 120Hz ni dah memang common dah. Semua device dah wajib ada untuk harga 1,000 ke atas. Sekali Dolby Vision, sekali quad speakers. Bermakna untuk part entertainment, nak tengok video, nak tengok layan K-drama, drakor, Drachin. Tahu Drachin? Drama Cina. Semua tu memang layan gila dekat tablet ni. Apalagi daripada segi audio, dia support Dolby Atmos dan juga high-res audio. So, kalau orang tanya aku, bang, tablet apa yang best tengok Netflix? Inilah dia. Semua dia dah support. Lepas tu untuk bahagian kamera, Redmi Pad Pro 8 megapiksel, sedangkan Redmi Pad 2 Pro dia dah upgrade kepada 13 megapiksel, which is more clear, more cantik lah gambar yang korang ambil. Tapi siapa je ambil gambar guna tablet kan? Biasa mungkin berguna untuk video call, scan dokumen, lepas tu Google Meet, Skype, apa-apa video atau conference call lah. Jadi dia lebih upgrade daripada Redmi Pad Pro yang rilis sebelum ni. And then daripada processor ni sendiri, dia gunakan Snapdragon 7S Gen 4 berbanding yang Redmi Pad Pro gunakan 7S Gen 2. Dan ni aku pun dah try untuk edit video aku dalam 4K 25fps. Aku dah load CapCut dalam ni dan ni tak ada masalah. Okey je untuk edit, asalkan mungkin simple edit yang tak terlalu berat, tak terlalu banyak transition ataupun effect, itu okey lah. Tapi kalau bila kau dah melibatkan transition yang macam complicated dan sebagainya, itu dia dah agak sikit-sikit kurang gitu. Dan dengan proses yang dah upgrade ni, ditambah bateri yang lagi besar, kemungkinan jangka hayat tablet ni pun lebih tinggi, jauh lebih tinggi lah daripada tablet yang sebelumnya. Tak silap aku, 7S Gen 4 ni lebih optimize lah daripada segi kecekapan tenaga. Next, untuk tablet ni dia ada dua version. Dia ada yang Wi-Fi only dan juga 5G version. Lepas tu dia ada audio jack di sebelah kanan ni. Jadi korang bolehlah layan high-res audio. Lepas tu apa yang terbaru lagi, dia ada Xiaomi Interconnectivity. Jadi dia dah upgrade dekat situ. Pertama ada Xiaomi Home Screen Plus, yang mana korang macam boleh mirror antara phone dan juga tablet. Tapi yang aku amazed part ni ialah dia macam zero latency. Kau akan perasan macam terkadang ada device yang boleh mirror tapi dia nampak latency dekat situ. Tapi yang ni tak, dia seamless, smooth. Okey, jap. Latency ni maksudnya delay lah. Nampak delay. Bagi yang tak faham lah, okey. Lepas tu gambar yang ada dekat phone pun kau boleh drag daripada handphone terus ke note di tablet ni. Jadi dia macam satu ekosistem lah. Bila call masuk dekat phone pun, korang boleh jawab dekat tablet, copy ayat dekat phone, paste dekat tablet, dan juga sebaliknya. So itu adalah apa yang baru daripada Redmi Pad 2 Pro ni. Dan untuk harga dia sendiri, yang untuk Wi-Fi version variant 6128, harga dia 1219, tapi tengah ada offer jadi 1019. Yang tu tak ada free gift. Yang ada free gift variant yang aku tulis kat sini. Nak sebut panjang lah pula kan. So free gift dia ialah keyboard merangkap dia punya case ni dan juga satu Redmi Pen. Okey, jadi itu saja video aku untuk Redmi Pad 2 Pro, tablet terbaru daripada Redmi. Pada harga dia, korang rasa berbaloi ke tak? Tapi bagi aku, siapa yang sesuai guna tablet ni? Yang pertama, yang perlukan entertainment yang top notch dengan screen dia, quad speaker, support Dolby Atmos, high-res audio kan. Lepas tu yang kedua, student. Okey, untuk yang like editing yang tak terlalu edit yang tak terlalu rumit lah kan. Lepas tu untuk tengok file, baca file, dan dia pun datang dengan casing dan juga pensel sekali, which is good. So itu sajalah review aku untuk Redmi Pad 2 Pro ni. Kalau korang rasa video ni berguna dan best, korang boleh like dan juga subscribe. Okay, thank you so much. Wow, hebat sekali. Jangan lupa tengok video yang lain Tapi siapa je ambil gambar guna tablet kan? Orang sekarang selfie guna laptop, tak guna phone dah.